visi untuk tim Cik Na sendiri, supaya tim sendiri tak ragu-ragu dengan Cik Na? Tiba income banyak kan, kalau sale 27,000, 23,000 banyak lah kan. Banyak. Jadi kat situ daripada suri rumah. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat yang menonton di luar sana. Selamat datang ke live Kerusi Berapi. Duduk sekejap, buktikan hebat. Ya, okey. So hari ni macam tadi awal-awal kita dah bagi tahu yang kita akan ada tetamu istimewa. Tapi pastikan anda berada di lobi Kerusi Berapi sebab ada banyak voucher yang kita akan berikan kepada anda, dan juga anda berpeluang untuk menang cabutan bertuah. Okey. So macam mana ya nak tahu anda berada di lobi Kerusi Berapi yang betul? Kita tengok dah ada orang yang masuk. Dah ada orang lagi yang masuk. Okey. Macam mana kita anda nak tahu yang anda berada di lobi? Di bawah video yang anda tonton ni, video kami ni, di bawah tu akan ada kereta api. Dan sekarang ni kereta api anda dah mula bergerak. Dah mula bergerak menuju ke stesen. Jika anda tak nampak kereta api tersebut, bermaksud anda dah tengok di YouTube lah secara direct. Jadi dapatkan link di ruangan komen atau boleh terus type skoilet.com/lobby. So mungkin tadi masa kita keluar kita tengah roll tadi tu, mungkin ada yang keluar sekejap. So pastikan anda klik semula play button untuk pastikan yang tengok train tu bergerak. Bergerak menuju ke stesen yang pertama sekarang ni. Selain daripada tadi kita kata login, dah login, pastikan login dengan email yang betul lah, dan letak nombor telefon. Nombor telefon yang betul untuk kami hubungi di waktu sesi lucky draw nanti. So kita nak tengok macam mana. Kita kan tadi sebut kita sebut ada reward, ada reward, tiket. Apa tu tiket? Apa tu reward kan? So kita macam nak mana tahu voucher nak dapat voucher? So, jom kita tengok video ni. Hai, saya Intan. Dalam video ini, saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk dapatkan reward-reward dalam segmen ini. Paling penting adalah play video dan pastikan train anda sedang bergerak. Jika anda tak nampak train, sila pergi ke skoilet.com/lobby atau gunakan link yang saya letakkan di ruangan chat di bawah untuk tonton dari situ. Dan jika network anda down, video mungkin akan freeze sebentar. Tapi jangan risau, ia akan kembali semula bila network dah stabil. Dengan train yang sedang bergerak, anda akan terima reward setelah train anda tiba di setiap stesen. Setiap stesen akan ada reward yang berbeza. Ada stesen yang anda akan dapat voucher, ada stesen yang anda akan dapat free gift, dan ada stesen yang anda akan terima tiket. Apabila anda terima voucher dan free gift, pastikan anda klik untuk claim. Tiket pula memberi peluang kepada anda untuk sertai lucky draw. Satu tiket mewakili satu peluang. Bermaksud, semakin banyak tiket yang anda terima, semakin tinggi peluang anda untuk memenangi lucky draw. So, macam mana nak dapat banyak tiket? Senang je. Pastikan train anda tiba di sebanyak mungkin stesen yang ada. Mudah kan? Okey, kalau dah jelas, jom kita kembali ke host. Mudah kan nak dapat tu macam mana? So maksudnya apa? Kena tunggu hingga akhir rancangan. Pastikan anda collect banyak-banyak tiket. Lagi banyak tiket yang anda dapat, lagi besar peluang untuk anda dapat lucky draw. Tadi awal kita ada bagi tahu yang kita punya guest ni adalah top reseller daripada HQ Dizandra. So kita tahu HQ Dizandra adalah satu jenama perfume nombor 1 Malaysia yang terkenal dengan produk wangian EDP dan juga air freshener. So kita punya guest hari ni kebanyakan rasanya semua dah tahu. Guest kita ni berasal daripada Johor. Mungkin kita boleh letak nama dia, kita boleh panggil, kita tak panggil lagi. Yang biasanya orang panggil dia sebagai Cik Na, ataupun nama dipanggil dengan Cik Na. Ataupun nama penuh dia Hana Ismail. So kita tahu Hana ni adalah salah satu top reseller Dizandra sendiri, dan
dan pangkat di dalam Dizandra ni adalah sebagai director. Ya. So kita tak nak buang masa lagi. So jom kita tengok video guest video kita. Hari ni. Okey. Hai, Assalamualaikum. Hai Cik Na. Masuklah. Tu tak kunci. Okey, dah kita dah lama Cik Na tunggu. Lama Cik Na tunggu ya Cik Na. Cik Na seronoklah hari ni. Masuk seorang tim masuk. Thank you korang. Itulah, kita pun seronok hari ni dapat peluang bersama dengan Cik Na. Cik Na apa khabar? Alhamdulillah sihat, maintain slim. Oh, itulah maintain comel. Okey Cik Na. Cik Na dah ready ke? Sudah ni dah ready daripada pukul 8 tadi. Kan. Kita itulah nampak tu Cik Na memang bersemangat. Okey Cik Na, tadi kita dah cakap terima kasih sangat sebab Cik Na sudi untuk jadi kita punya guest pada malam ini. Guest pertama sebenarnya. Dia bukan setakat guest malam ni, tapi guest yang pertama kami dalam live Kerusi Berapi. So kita nak santai-santai. Kita nak santai je. Tak nak macam formal sangat kan. Okey. So, jom kita mulakan sesi Kerusi Berapi kita hari ni dengan soalan yang pertama. Cik Na dah makan? No. Lagi? Okey. Alah. Tak apa, nanti lepas ni. Tak apa, lepas ni. Lepas ni kita makan. Tapi jauh. Dia nervous. Dia kan. Dia macam tak selera. Tapi sama lah kita kat sini pun Cik Na. Kita orang pun sama. Waktu sekarang ni bagi apa pun kita tolak. Betul. Okey. Itu soalan selingan saja. Okey Cik Na. Sebenarnya kita nak tanya kan Cik Na. Sebelum biasanya kan orang akan panggil, kalau ni kita akan panggil puan, ni kita panggil Cik Na. So Cik Na sentiasa muda. Okey. Sebelum Cik Na join Dizandra, boleh tak Cik Na kongsikan siapa sebenarnya Cik Na sebelum terlibat dengan bisnes Dizandra ni? Okay, bismillahirrahmanirrahim. First kali, hai semua yang join. Cik Na tak nampak siapa yang join, tapi Cik Na nampak nama-nama yang naik tadi. Cik Na ucapkan terima kasih pada Squarlet kerana menjemput tim kami sebagai tim yang pertama untuk sesi Kerusi Berapi. Terima kasih. Kami pun nak ucapkan terima kasih kepada semua. Okay, berbalik pada soalan ni. Siapa Hana Ismail sebelum berbisnes? Okay. Saya boleh dikatakan banyak sangat job sebelum jumpa jalan yang benar ni. Saya pernah menjadi sales girl, lipat baju budak, brand owner, kerja dekat Billion, Pasaraya, jadi Minah Kilang. Cik Na juga pernah jual lemak ni, buka kedai 6 bulan je bertahan sebab ada anak cik, jadi rasa macam terlalu struggle. Dan dalam waktu selepas berniaga nasi lemak tu, Cik Na dapat kerja sebagai seorang kerani. Dari situlah Cik Na belajar untuk bisnes online. First kali bisnes online yang Cik Na buat adalah berniaga sampul duit JDT. Waktu tu tim bola JDT memang tengah naik. So kat situ jual sampul duit tu pun boleh buat sale sampai ke Sabah Sarawak sebab Cik Na jual dekat Muka.my. So daripada situ Cik Na nampak yang peluang untuk berniaga online. Waktu tu 2010 tak cita-cita. So boleh dikatakan 2010 tu Cik Na bermula sebagai peniaga online. Lama dah kan? Lebih kurang 15 tahun peniaga online kan? Ya betul. Lepas tu berhenti kerja, jual handbag. Dalam proses menjual handbag tu Cik Na follow Puan Ernayani. Waktu tu Cik Na search dropship. Waktu tu memang baru-baru lagi 2013 dropship baru dekat pasar Malaysia ke apa tak tahulah, tapi waktu tu memang tu ada peluang buat duit melalui online dari rumah. So bila search dropship keluar Ocean to You. Masa tu jual Ori Reject perfume. Okay. Lepas tu Madam
kata dia nak buat satu brand sendiri. Okey. Dari situlah Cik Na follow Madam, daftar sebagai ejen dan sampailah ke hari ni masih bersama Dizandra. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira lama jugalah. Banyak. Kira macam daripada awal kemunculan Dizandra tu sendiri. Ocean to You. Masih Ocean to You lagi. Dizandra belum ada dekat pasaran, tapi yang first pioneer ni dah bayar dulu modal untuk dapatkan stok yang bakal keluar tu. Wah. Kita nampak sebab banyak dulu laluan. Banyak. Betul, daripada Dizandra tak dikenali. Senang cakap macam tu lah. Jadi Ismail bawa masuk ke Johor, mula lebarkan sayap di Pontian, buka booth, Uptown, mulalah dapat tim. Macam itulah cerita dia. Sampai sekarang. Sampai Alhamdulillah. sekarang. So, Itulah anak Ismail. So kalau tengok tu daripada dia bukan sesuatu yang sekelip mata benda tu berlaku. Sebenarnya melalui proses dia. usaha. Kita bukan kata dia adalah satu benda yang susah. Dia adalah sebenarnya proses. Saya dah cakap itu ada proses untuk menjadi apa yang kita ada sekarang. Nak tanya jugalah Cik Na sedikitlah soalan Cik Na bermula sebagai ejen, bukan terus naik director. Bermula dari kecil. Itulah. Nak tanya jugalah dekat Cik Na, nama Cik Na ni memang start daripada Dizandra ke ataupun memang Cik Na daripada kecil ke, apa memang orang panggil Cik Na? Tak. Dia nama ni daripada jual sampul duit JDC tu. Sebab Cik Zana kalau ni kat kampung kan ramai panggil Cik Zana, anak saudara lah, Cik Zana. Sebab masa tu saya belajar tentang branding, nama yang senang diingat dan senang disebut Cik Zana ambil Cik Na. Itulah sampai sekarang kekal dengan Cik Na tu. Dia jadi apa? Branding branding untuk Cik Na. Kalau jelas dengan Cik Na sendiri pun memang macam kalau kami kenal pun macam seorang yang periang. Seorang yang ceria, sentiasa tersenyum. Okey, saya nak tanya juga dengan Cik Na kan, sebab tadi pelbagai pekerjaan yang dah Cik Na lalui kan, dah buat apa semua. Nak tanya juga apa detik pertama yang buat Cik Na rasa ini jalan Cik Na nak jadi usahawan. Okey, sebenarnya ni bermula dengan kelas juga. Kelas Dr. Azizan Osman. Waktu tu memang kelas Money Magnet semua tu kita nak ilmu kan, Jadi Cik Na pergi kelas yang percuma je. Bayar RM10 je lah waktu tu dekat Setulang, ingat Cik Na. Lepas tu ada perkataan dok yang Cik Na ingat mula-mula tu, kalau ada sesuatu brand baru keluar dan kita adalah orang yang terawal, kalau kita join brand tu meletup, kita akan pergi jauh. Jadinya masa tu Cik Na cuma pandang Madam sebab Cik Na nampak Madam ni telah buatkan Suri Rumah Berjaya jual Ori Reject masa tu. Cik Na join juga Ori Reject tu, tapi Cik Na tak menjual sebab kita tak pakai perfume, kita tak tahu bau perfume kan. Cik Na adalah orang kampung, Pontian ni kampung kan. Jadinya kita tak tahu pasal perfume ke apa benda tu. Tapi Cik Na tengok kejayaan Suri Rumah yang Madam dah bentuk daripada bawah tu. Kita cuma berimpian. Madam pernah buat kelas, yuran RM100. Cik Na tak ada duit ni masa tu. Cik Na tengok je dari jauh. Kita cuma tengok je diorang pergi kelas apa kan. Tapi dalam hati tu, satu hari nanti aku akan ikut ke mana Madam pergi. Itulah sampai sekarang mana Madam pergi memang Cik Na ikut lah. Sebab kita nampak daripada perkataan Dok tu sendiri, Dok tu dia kata siapa yang terawal, kalau buat betul-betul brand tu meletup, dia akan pergi jauh. Maksudnya kita jutawan yang terawal lah. Dan benda tu dah terjadi dekat Dizandra. So kiranya yang terawal tu akan mendapat benefit lah. Okey. Sebelum kita pergi ke stesen yang sebelum kita pergi soalan yang ke seterusnya, kita nak bagi tahu yang mungkin ada sekarang ni yang akan sampai beberapa minit lagi sampai ke stesen yang pertama untuk diorang dapat voucher dan juga tiket Cik Na yang tiket untuk diorang berpeluang untuk cabutan bertuah nanti. So kita dah dengar tadi Ira. Bila kita jadi yang terawal, peluang untuk kita jadi jutawan yang awal.
Dan dia tak datang dengan tu je, dia kena datang dengan usaha. Ya, Buat betul. bersungguh-sungguh, ikut leader. Ya, kalau tengok tadi pun awal perjalanan tu bermacam-macam proses sebenarnya yang Cik Ina lalui. Dan akhirnya jumpa dulu Ocean to You bersama dengan Madam, dan sekarang ni masih kekal, masih kata masih setia bersama dengan Dizandra. Okey. So ada lagi ke yang baru masuk? Ada okey. So kita dah tengok dah. Kalau kita nampak dekat skrin sekarang, penonton kita Ya, dah sampai. Alhal Nona. Lydia dah sampai stesen pertama. Salihah. You akan dapat voucher tau. So boleh claim terus dan juga nanti akan dapat tiket. Kerana ni di stesen kita pertama betul ni dah ada yang claim. Klik butang claim. So voucher pun dah semakin berkurang Tengok kat situ. sini. So ada banyak lagi sebenarnya voucher. So boleh minta yang lain-lain untuk datang dia juga. Dia pun dah claim voucher. Siapa lagi? Mungkin ada yang keluar daripada keluar sekejap tadi kan. Keluar sekejap. Okay. Jangan lupa untuk masuk balik. Masuk balik klik butang play. Sebab kalau tak klik butang play, nanti kereta api tu tak bergerak. Lepas tu lambat anda sampai stesen. So sekarang ni kita dah nampak dekat tepi tu. Dah ada tiga yang dah penonton sampai yang sampai ke stesen yang pertama. Ya. So yang lain mungkin dalam proses untuk sampai. So nanti Cik Ina mungkin dalam masa kita tengah cakap tu kan. Nanti masa kita tengah berbual-bual ni, nanti akan keluar dan naik tiba-tiba tu. Time tu mungkin kita boleh buat raikan ke. Raikan. Macam tu lah. Dah sampai di stesen pertama. Sebab ni first time. So kita orang pun macam dia nak naik lah. Macam tak? Nak tanya soalan terus ke nak tunggu? Nak tanya soalan ke nak tunggu? So ni kita pergi soalan yang ketiga lah. Okay. Kita nak tanya soalan yang seterusnya. Okey, sebelum tu Ija dah sampai. Ija dah sampai. Ija claim voucher. Claim voucher Ija. Oh, Syida pun dah sampai. Okey, rata-rata dah sampai ke stesen yang pertama. Jangan lupa untuk claim voucher. Ya. Anda akan nampak voucher anda dekat bahagian lobi. Nanti kita akan pergi okay, voucher pun dah berkurang tu. Berbaki 78 lagi voucher. Okey, teruskan. Ada ramai lagi sebenarnya. Sebenarnya ada banyak lagi voucher. Itu dia claim lah. Okey, sebenarnya ada banyak voucher. So Cik Ina boleh minta dia orang untuk datang. Cik Ina kita sampai ke stesen pertama. Rugi tau. Cik Ina gelak sebab tengok kita. Kau tengok kita ke? Minta maaf. Dia macam dalam beta macam berjaya. Kelang kabut. Kami tak itu belum lagi sesi laki draw nanti tau. Sebab ni dalam fasa beta. Cik Ina orang pertama. Jadi kami pun macam okay, kita nak pergi ke soalan yang ketiga. Okey, Cik Ina, soalan ketiga apa ya? Okey. Dalam sepanjang Cik Ina berniaga ni kan, ada tak kenangan paling manis yang sampai sekarang kan, bila Cik Ina teringat kan, mesti Cik Ina akan tersenyum. Ada. Kenangan ni waktu tu Cik Ina buka booth bersama dengan tim. Okey, apa tu kenangan tu? Cik Ina awal-awal ni memang kita orang sama-sama tahu tim buka booth. Lepas tu dekat ni paling lah Cik Ina takkan lupa lah sampai ayat ni takkan lupa. Ada warga asing kan macam naik pelajar kot. Lepas tu buka booth dekat UTM Skudai. Jadinya kita adalah pelajar daripada negara asing mungkin lah. Muka dia macam mama-mama sikit lah. Jadi kita orang ni buka booth sama-sama. Kita nak closing. Ada satu reseller ni, kalau dia ada, nama dia Emma. Beria tau, speak. Sampai dia nak cakap. Spray. Don't gosok-gosok. Itu je dah tak boleh lupa. Okay. Sementara tu dah ada yang sampai. Okay, lepas tu dia beli tak Cik Ina? Dah sampai dah. Okay, dah sampai. Dia cakap spray, don't gosok-gosok. So sampai sekarang perkataan don't gosok-gosok tu Cik Ina akan teringat lah setiap kali kalau kat UTM ke apa. Dia akan buat kat Cik Ina tersenyum. Dia tersenyum dan macam sebab tau. Sebab benda tu di awal Zanatul wujud.
Itulah yang Cik Na paling tak lupa. Tapi sebenarnya banyak kenangan-kenangan manis ni sebenarnya Cik Na dengan tim. Memang banyak dengan tim lah. Sebab kita orang tim Dezan Latuju ni dia bonding kuat. Kita orang sama-sama. Naik tim sama-sama, pergi bercuti sama-sama, makan sama-sama, dinner sama-sama. So kalau nak katakan sweet memories tu memang bersama dengan tim lah. Rani dah sampai. Klik voucher Puan Rohani. Okey, kita dah nampak. Ni ada yang tanya macam mana nak claim voucher. Klik je. Nanti kan tiba-tiba kan aku soal. Voucher tu tu dah claim tu. Claim voucher. Bila keluar voucher tu terus klik dekat voucher tu. Semuanya dah sampai dah. Dah ramai dah. Dah sampai. Okey, semuanya jangan lupa. Okey, Wati baru join. Baru join. So kita nak ingatkan dululah. Okey, yang mana yang join ataupun yang mana yang sedang menonton ni, pastikan anda berada di lobi. Macam mana nak tahu anda berada di lobi? Dekat bawah video kami ni kena pastikan anda nampak kereta api. Kereta api anda ni kena bergerak. Jangan freeze tau. Jangan freeze. Jadi kena klik butang play video tu lah. Andai kata anda tak nampak kereta api, maksudnya anda menonton direct di YouTube. Dapatkan link untuk masuk ke lobby, login guna email reseller anda. Dan jangan lupa juga nombor telefon. Pastikan nombor telefon yang dimasukkan tu betul supaya kami boleh call anda kalau anda betul nanti masa sesi lucky draw. Betul. Okey, so, sebelum tu kita sebelum kita pergi ke soalan yang keempat, kita nak play dulu kita punya video macam mana nak dapatkan reward tadi. Mungkin sebab ada yang baru masuk. So jom Cik Na kita tengok video tu lagi. Jom. Hai, saya Intan. Dalam video ini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk dapatkan reward-reward dalam segmen ini. Paling penting adalah play video dan pastikan train anda sedang bergerak. Jika anda tak nampak train, sila pergi ke squaredeck.com/lobby atau gunakan link yang saya letakkan di ruangan chat di bawah untuk tonton dari situ. Dan jika network anda down, video mungkin akan freeze sebentar. Tapi jangan risau, ia akan kembali semula bila network dah stabil. Dengan train yang sedang bergerak, anda akan terima reward setelah train anda tiba di setiap stesen. Setiap stesen akan ada reward yang berbeza. Ada stesen yang anda akan dapat voucher, ada stesen yang anda akan dapat free gift dan ada stesen yang anda akan terima tiket. Apabila anda terima voucher dan free gift, pastikan anda klik untuk claim. Tiket pula memberi peluang kepada anda untuk sertai lucky draw. Satu tiket mewakili satu peluang. Bermaksud, semakin banyak tiket yang anda terima, semakin tinggi peluang anda untuk memenangi lucky draw. So, macam mana nak dapat banyak tiket? Senang je. Pastikan train anda tiba di sebanyak mungkin stesen yang ada. Mudah kan? Okey, kalau dah jelas, jom kita kembali ke host. Okey, terima kasih Intan. Terima kasih Intan. Dah 2 kali dah Intan keluar ni. Ya. So tadi tu Intan kalau siapa yang nak tahu. Okey. Saya nak share sikit tadi. Tadi saya dapat satu tips yang penting untuk jadi seorang leader. Cik Na ada share tadi. Bonding dengan team tu. Betul? Kan benda tu yang akan jadi kenangan manis yang kita akan ingat dan sampai kita akan berjaya bersama. Ya. Okey, ada lagi sebelum saya tanya soalan yang keempat. Okey, kita nak ingatkan mungkin ada yang keluar tahu tadi. So masuk balik, klik butang play. Sebab nanti lambat anda masuk ke stesen. Nanti sampai stesen tu lambat. Bila sampai stesen lambat, mungkin anda mungkin terlepas untuk dapat tiket, lucky draw dan juga terlepas untuk dapat voucher tu. Ada lagi banyak voucher tu Cik Na. Ajak dia orang datang Cik Na. Sepanjang live ni nanti akan ada 4 stesen. Pastikan anda kumpul ke 4 tiket di ke 4 stesen nanti. Okey, saya nak boleh teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey, Cik Na nak tanya jugalah. Okey, dalam perjalanan bisnes ni kan, ni soalan yang serius sikit lah. Okey, so kena serius. Okey, serius, kita kena serius. Okey, dalam sepanjang Cik Na menjadi seorang leader dalam bisnes ni, pernah tak Cik Na rasa macam satu tahap kan Cik Na rasa macam nak give up?
Apa yang buat yang Cik Na rasa macam nak teruskan juga? Okay, soalan best tu. Sebenarnya Cik Na pernah satu tahap nak jual kedai, jual stok kat orang lain. Cik Na datang nak buat bisnes ni. Sebab tu pun macam ni, dikhianati. Faham tak? Dikhianati oleh tim sendiri. Tapi Cik Na counter balik. Kita bermula dengan tim yang selalu ada bersama. Tapi yang nak dikhianati ni dengan orang baru yang cuba nak menjatuhkan kita. Tapi Cik Na sebulan jugalah Cik Na tak ada mood kan, hilang fokus. Tapi kekuatan tu datang balik bila ada tim yang selalu bersama. Cik Na pandang yang masih nak bersama tu nak bawa sama-sama. Dan yang nak menjatuhkan tu dia tak lama pun berada dengan bisnes. Jadi Cik Na rasa kekuatan tu datang daripada tim juga dan kelemahan pun datang daripada tim juga. Tapi Cik Na twist balik, Cik Na counter balik rasa down tu. Kita pandang tim yang masih nak bersama, yang masih nak kita kongsi rezeki sama-sama, nak berjaya sama-sama. Kita pandang pada yang masih bersama dengan kita ni berbanding dengan yang cuba menjatuhkan atau yang dah tinggalkan kita tu. Sebab kekuatan orang leader bukan pada diri dia, tapi daripada tim yang sama-sama nak naik tu. Serius kan jawapannya kan? Serius. Serius, betul. Serius. Okay. So maknanya boleh kata bukan sebab seorang, jangan rosakkan yang lain. Jangan terlalu fokus satu sebab dia tu kan. Waktu tu dia bukan seorang tapi dia berpuak macam tu. Tapi alhamdulillah lah, lama-lama ada yang support kan. Orang nampak. Ada yang nampak bahawa tindakan dia tu salah dan ada yang datang minta maaf, ada yang mungkin dia malu, dia tarik diri dan tak buat lagi bersama dengan Cik Na. Macam itulah sampai sekarang. Tapi apa pun Cik Na bersyukur yang ada nama sekarang ni, yang masuk ni semua adalah orang yang buatkan Cik Na kuat sampai ke hari ni. Alhamdulillah. Sebab anda pun yang menonton ni sebenarnya kita kena ucapkan tahniah sebab masih lagi bersama dengan Cik Na. Masih menyokong. Masih menyokong dan masih bersama dengan Cik Na. Tak rugi. Okey, tengok tu dah ada yang sampai ke stesen yang kedua. Sampai ke stesen kedua. Yang baru join pun ada. Yang baru join tu pastikan anda tengok sehingga ke akhir rancangan. Kita akan ada lucky draw nanti. Dekat hujung rancangan nanti. Okey. So tadi kita dah dengar ada momen yang Cik Na dikhianati. Okey, kita nak tahu juga dalam masa tempoh Cik Na bersama Dizandra ni, sebenarnya berapa lama masa yang Cik Na ambil untuk dapatkan hasil yang konsisten? Masa awal-awal dulu tu berapa lama? Dan macam mana Cik Na konsisten dalam sampai sekarang ni? Dia tak lama ni sebab kita bermula dengan Dizandra ni terap ilmu. Kita sendiri, kekuatan kita adalah kita belajar. Cik Na bisnes kosong, memang tak ada basic lah. Dan alhamdulillah sebenarnya banyak membantu dalam pengurusan bisnes. Jadi tak terlalu waktu yang panjang untuk pengurusan bisnes, untuk sales report semua tu. Kita tambah lagi dengan ilmu daripada pengurusan, dengan motivasi. Boleh dikatakan 2015 Dizandra wujud, Mac 2015. 2016 hingga 2017 tu boleh dikatakan setiap bulan ataupun 2 minggu sekali Cik Na akan pergi ke Shah Alam untuk belajar ilmu marketing, ilmu pengurusan bisnes. Kita berbayar, kita bayar sendiri. Kalau ikutkan kelas Dr. Azizan Osman dulu, setiap kali ada kelas, Adam akan bagi link untuk sama-sama pergi, sama-sama daftar. Tapi bayar sendiri-sendirilah. Ada lagi satu ESQ kan. Semua tu daripada dalaman, kita nak belajar cara menjemput rezeki. Kan Dizandra ni dia pergi cepat, tak mengambil tempoh masa yang lama. Dizandra wujud bulan 3 2015, bulan 8 2000 dia dilantik sebagai stokis. Daripada bermula stokis itulah kita sentiasa tambah ilmu. Jadi dia tak lama. Dalam tempoh setahun tu ramai yang dah capai 1 juta Dizandra. Tak lama lagi. Boleh kata macam ni tak Cik Na? Untuk jadi seorang leader tu kita kena sentiasa cepat.
Betul. Kalau Dan ada ilmu, kena ada ilmu, Kena sentiasa tak boleh menggali tunggu. ilmu tu. Tak boleh tunggu, betul. Dan satu lagi kan, apa tadi? Kejap. Dia putus-putus. Okay, ini adalah masalah teknikal yang Inilah, kita bagi tahu tadi. So kita minta maaf awal-awal. Okay. Hidup kata aku. Tak dengar. Sekejap, kami tak dengar. Okay, dengar alright. tak Cik Na? Okay, Sana minta ke maaf. sini ke? Mana? Minta maaf penonton. Tadi Okay, kita nampak. So ada yang dah sampai stesen 2. Okay, stesen 2 dan seterusnya ni anda akan dapat tiket untuk memenangi yang apa, tiket untuk masuk ke lucky draw. nanti. Maksudnya yang kalau dah ke stesen 2 anda dah kumpul 2 tiket. So maksudnya ada lagi 2 tiket. Okay. Ada lagi tak yang baru masuk? Okay, tak apa. Yang baru masuk, pastikan anda sentiasa terus menonton. Okay, tengok dah ada yang dah masuk, dah dapat stesen kedua, dah sampai stesen kedua. Okay. Sebelum tu kita nak ingatkan jugalah yang mana yang menonton ni mungkin tak menonton direct dekat lobby, anda dapatkan link di bahagian komen di YouTube dan login menggunakan email reseller anda. Pastikan train anda bergerak. Jika tadi mungkin anda ada keluar sekejap ke, anda masuk balik, kena klik balik video ni, play video ni dan kena tengok train tu bergerak ke tak. Kadang-kadang kita keluar ada notification ke apa kan. Pastikan anda klik balik play button tu. Okay. Then okay, tadi saya nak tanya soalan tapi saya lupa tahu soalan apa tu yang bermain dekat fikiran. Dia tak ada dekat dalam list ni. So saya terus tapi saya tak dapat. So okay. So tadi terus macam soalan apa tadi Itulah macam ni. Cik Na share jugalah dengan kami apa habit ataupun rutin harian yang Cik Na selalu buat, yang Cik Na rasa kalau kita buat ni memang membantu kejayaan sebagai seorang Cik Na. Okay. Sebagai seorang Hana Ismat director pun dia orang akan tahu Cik Na ni willing untuk memberi. Ada juga yang gelar Cik Na ni library. Share lah masuk Cik Na memang willing untuk share segala. Kalau orang tanya pasal harga, Cik Na akan orang yang pertama PM tepi dari harga. Kalau orang nak tahu tentang perfume notes apa, Cik Na akan orang yang terawal kongsi kat dia orang. Dia macam minta je Cik Na bagi, minta je Cik Na bagi, Cik Na tak cukup orang lain bagi. Kalau contoh ada poster promosi, HQ belum siap lagi tapi Cik Na dah siap sebab Cik Na buat untuk tim dan Cik Na akan bagi kepada director. So the power of giving tu Cik Na percaya yang membuatkan kejayaan-kejayaan yang datang tanpa kita sedar. Maksudnya memudahkan urusan orang lain, jadi Cik Na punya urusan pun jadi lancar. Yang Cik Na dapat tengoklah. Sebab benda ni tak semua orang buat. Ada yang dia buat, dia simpan sendiri. Tapi Cik Na lebih suka berkongsi, beri manfaat kepada orang lain. Jadi pada Cik Na, kalau kita bantu orang yang tak tahu, dia macam ni. Tak semestinya yang kita tahu, orang lain tahu. Jadi apa salahnya yang kita tahu ni, kita bagi tahu kat orang lain. Kalau yang dah tahu tu dah tahulah. Tapi kalau macam kita tahu sikit, kita bagi tahu, mungkin orang yang tak tahu tu jadi tahu. So itulah yang Cik Na amalkan. Cik Na lebih kepada the power of giving lah. Memberi tapi tanpa nanti, tanpa henti. Tanpa tangguh. Sebenarnya tanpa tangguh. Sebab itu memang kita macam kalau macam saya sendiri kan, hari tu kan contact Cik Na kan untuk minta info apa semua kan. Cepat betul Cik Na reply. Saya macam lega je. Macam lega je. Bila Cik Na cepat reply tu, sebenarnya Cik Na dah macam memudahkan urusan kerja saya jugalah. Untuk bagi buat poster apa semua tu kan. So kat sini kita sebenarnya tak rugi pun untuk kita sentiasa memberi. Tak bertangguh. Tak bertangguh dan orang yang menerima tu pun tidak rugi apa-apa lah. Dia lagi memudahkan urusan. Sebab kalau dia orang terima kan ni, dia orang akan cakap terima kasih Cik Na, semoga dimudahkan urusan, dimurahkan rezeki. Itu sebenarnya doa tanpa kan kita sedar kan. Jadi pada Cik Na, doa sekecil-kecil doa tu Cik Na rasa macam kita aminkan je lah. Kita tak tahu doa orang yang mana makbul kan. Jadi kita memberi dengan cara tu je lah. Kita tak boleh memberi dengan cara RM1, kita bagi dengan tenaga ataupun idea-idea. Sebab Cik Na suka edit Canva kan. Jadi Cik Na rasa kelebihan yang Cik Na ada tu, Cik Na kongsi untuk ramai orang gunakan Canva tu. Jadi bermanfaat untuk director je tapi dengan tim-tim yang lain.
Cik Na selalu tengok Cik Na punya gambar ni, diorang share tu kalau tu Cik Na bagi gambar promo, status story tu sederet gambar yang Cik Na edit. Dia macam post tau sebab orang gunakan, lepas tu orang tu dapat sale. Cik Na rasa happy. Puas rasa lah, seronok. happy. Rasa happy, mendatangkan hasil, jadi memberi manfaat pada dia lah. Sebab Cik Na berpegang kepada sebaik-baik manusia adalah memberi manfaat kepada orang lain. Kan tak rugi pun sebenarnya. Betul. Ha. Okay. So mungkin ada lagi yang baru masuk ataupun sekarang ni masih lagi mendengar. So sekarang ni anda berada di live Kursi Berapi. So kita tengok tadi Cik Na ada kata memberi share, jangan pasal, takut untuk share. pasal power of giving. So anda dekat luar sana mungkin yang menonton di YouTube, so kita dah dapat point dekat situ. So tak salah untuk kita memberi dan juga memudahkan kerja orang lain. Okay, so kita tengok Saliza Han. Saya telah sampai ke stesen yang ketiga. Okay. So semua yang dekat stesen ni baru sampai ke stesen ketiga. Alha Nona. Okay, kita nak tengok dululah video macam mana nak dapatkan reward. Boleh tak? Ya, boleh. Okay. Okay, jom kita tengok Intan sekali lagi. Hai, saya Intan. Dalam video ini, saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk dapatkan reward-reward dalam segmen ini. Paling penting adalah play video dan pastikan train anda sedang bergerak. Jika anda tak nampak train, sila pergi ke squaredeck.com/lobby atau gunakan link yang saya letakkan di ruangan chat di bawah untuk tonton dari situ. Dan jika network anda down, video mungkin akan freeze sebentar. Tapi jangan risau. Ia akan kembali semula bila network dah stabil. Dengan train yang sedang bergerak, anda akan terima reward setelah train anda tiba di setiap stesen. Setiap stesen akan ada reward yang berbeza. Ada stesen yang anda akan dapat voucher, ada stesen yang anda akan dapat free gift dan ada stesen yang anda akan terima tiket. Apabila anda terima voucher dan free gift, pastikan anda klik untuk claim. Tiket pula memberi peluang kepada anda untuk sertai lucky draw. Satu tiket mewakili satu peluang. Bermaksud, semakin banyak tiket yang anda terima, semakin tinggi peluang anda untuk memenangi lucky draw. So, macam mana nak dapat banyak tiket? Senang je. Pastikan train anda tiba di sebanyak mungkin stesen yang ada. Mudah kan? Okey, kalau dah jelas, jom kita kembali ke host. Okey, kembali sekali lagi. Okey, sebelum kita pergi ke soalan seterusnya. Wati tengah claim voucher. Okay. So, maknanya Wati baru sampai ke stesen yang pertama. So, kita nak ingatkan sebenarnya setiap yang menonton ni, dia berada di stesen yang berbeza-beza. Betul kan? Di timeline yang berbeza-beza sebenarnya. Mungkin akan ada yang sampai awal, ada yang sampai lambat sikit. Okey, tapi saya nak share dulu satu fakta. Kita tahu yang Cik Na ada website sendiri, iaitu kalau tengok kat tepi tu dexhana7u.com. Okey, daripada data yang kita ada, ni adalah satu fakta lah. Cik Na pertama kali login ke sistem adalah pada 26 Oktober 2013. Maknanya lebih pada 10 tahun. Lebih daripada 10 tahun. So maknanya pada awal kemunculan, maknanya memang betul fakta tadi tu yang awal-awal cerita tadi tu. Cik Na memang sudah lama dengan Dizandra. Antara yang kita kata masa Ocean to You lagi time tu. Saya pun tak kerja lagi. Bukan setakat lama dengan Dizandra. Sebab masa tu sistem dropship Ori Reject Perfume. Masih lagi Ocean to You lah. Belum lagi Dizandra. So agak lama lah. So ini adalah satu fakta. Cik Na ni hari ni 26 hari bulan Oktober 2013. Dan nak anniversary Cik Na lah dengan sebab lagi sikit je. So, sebab tu kita perlu ujung bulan ni lah. Betul-betul. Okey. Last ke ada hadiah ke? Kita akan berikan hadiah. Sebab tu perlu datang orang lain yang penonton ni kena datang tau. Sebab lepas ni nanti Cik Na akan dapat hadiah daripada kami. Itulah. Okey. Betul-betul. Okey, Cik Na. Tengok dah ada yang sampai stesen ketiga. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Tadi Cik Na ada bagi tahu yang keyword kita kata kejayaan lah. Kejayaan Cik Na sekarang ni
Maknanya Cik Na bukan seorang diri sebenarnya. Dia datang Di dengan belakang tu ada di belakang team. di belakang tu ada tim dia. So macam mana Cik Na bina kepercayaan tim tu? Ada tak Cik Na ada satu visi untuk tim Cik Na sendiri? Supaya tim sendiri tak ragu-ragu dengan Cik Na. Okey, menarik soalan tu Nen. Okey, dia macam ni. Cik Na bergerak bila Cik Na jadi stokis, Cik Na mula membina tim. Dan tim yang pertama sekali Cik Na jumpa waktu tu di program Broadcast. Dia satu program usahawan Johor. Dekat situ Cik Na diberi peluang untuk sebagai speaker dalam masa 15 minit. Kat situlah Cik Na mula membina kepercayaan untuk orang datang join sebagai Cik Na punya tim. Jadi yang paling penting adalah kita tunjukkan kita punya result. Sebab Cik Na yang zero, tak tahu apa-apa, tapi dekat dalam program Broadcast tu Cik Na telah di-highlight sebagai salah seorang peserta yang cemerlang. Kita dapat kita punya tim waktu tu tim belum ada lagi, tapi daripada Broadcast itulah membina tim, dan tim kami adalah top 2. Maksudnya yang Cik Na pergi ni membawa bersama tim. Jadinya Cik Na percaya kepercayaan tu datang daripada yang sama situasi, iaitu Cik Na adalah seorang suri rumah, dan yang bersama dengan Cik Na ni majoriti adalah suri rumah. Dan kita orang buka booth tu sama-sama. Cik Na bergerak bersama dengan tim. Bukan Cik Na yang korang pergi sini, korang pergi sini. Bukan arahan, tapi kita bawa sama-sama. Visi kita adalah bersama-sama, untuk berjaya bersama-sama. Jadi bila waktu tu di Zandra kan tengah high kan. Sale masing-masing semua kebabu, meletup. Jadi kat situ dia orang rasa seronok. Yalah suri rumah yang tak ada income, tiba-tiba income banyak kan. Kalau sale 27,000, 23,000, banyak lah kan. Banyak. Jadi kat situ daripada suri rumah kami, daripada suri rumah yang tak ada income, tak ada apa-apa, tapi melalui di Zandra ni kami bergerak bersama-sama capai kejayaan, kebahagiaan dan juga kekayaan. Kita orang buat sama-sama, semua sama-sama. Jadi visi kami adalah untuk bergerak bersama-sama sampai bila-bila. Selagi mereka pimpin tangan Cik Na untuk bersama-sama, selagi itulah Cik Na akan bawa. So kat situ kita nampak. So maknanya dia selain daripada kita boleh nampak ada titik persamaan sebenarnya antara Cik Na dan juga tim. Tu yang menjadikan mereka masih setia dengan Cik Na juga. Sampai sekarang, betul. Cik Na pun tunjukkan hasil tu. Kepercayaan tu kan. Bukan kita kata bukan tak ada hasil. Ada hasil tu. Orang nampak. 27 juta. Okay. So dan setiap kali event ini bukan nak membanggakan diri lah, tapi apa yang Cik Na nampak, cara Cik Na berfikir, berkongsi rezeki dengan tim. Contoh kalau macam ada event apa, Cik Na akan bayar hotel, bayar transport, sponsor, minyak. Kalau macam kita ada DFO kan. Kalau tim-tim lain, dia orang keluar belanja sendiri. Tapi untuk tim Desana to You ni, Cik Na willing untuk, tak apa Cik Na keluarkan seberapa banyak untuk tim. Maksudnya ada bajet untuk tim, sama-sama kita join, sama-sama kita happy, sama-sama kita keluar makan dan kita timba ilmu. Itulah yang membuatkan kami dekat. Tanpa tak berkira, Cik Na tak berkira untuk tim. Itu je lah yang buatkan diorang macam, mungkin diorang rasa sayang ataupun diorang rasa happy untuk bersama dengan tim Desana to You ni. Itu ada macam satu support, kelebihan jugalah. Sebenarnya support daripada leader tu sendiri kan. Support daripada Cik Na tu sendiri. Betul. Buatkan diorang sayang Cik Na ni. Tengok tu namanya leader. Kan. Kadang tu bila kita join satu business, kita pun macam kita tahu itu adalah leader, tapi kita sebagai yang follower ni pun kita macam kadang kita tak rasa. Kita tak rasa sebagai kita tahu mana kita dia nak pimpin kita. So tadi daripada apa yang Cik Na cerita power of giving, cara Cik Na memberi support downline kan. Yang ada, so sangat-sangat membantu Cik Na sebenarnya sehingga ke tahap ni ya. Okay. So kita sebenarnya tadi kita ada cakap kan yang kita ada 4 stesen. So
ada dalam tempoh dalam 1 minit saja lagi. Masing-masing akan sampai ke stesen yang terakhir, iaitu stesen yang keempat. Tapi anda perlu stay sehingga ke akhir rancangan sebab nanti akan ada sesi lucky draw. Okay. So, ke soalan seterusnya. Nak pergi ke stesen, nak tunggu sampai stesen. Kita tunggu sampai stesen lah sebab 1 minit lagi kan. Okay, kita tunggu yang lain semua sampai ke stesen keempat. Cuma itulah Cik Na bila dengar Cik Na share ni, nampak. Sebenarnya nampak daripada memang betul Cik Na memang memberi. Ajak tim bukan sekadar ajak tapi sponsor lah kan. Kita tengok yang datang so memang ini adalah satu kita kata apa? Sokongan. Sokongan kepada Cik Na. Sokongan kepada dan Cik Na. kepada kami, terima kasih. Terima kasih juga kita kata tim Cik Na. Cik Na ada nama tak? Tim Cik Na. Tim Dexhana to you. Oh, Dexhana to you tu lah. Okay. Tapi sebenarnya saya pun bukan sikit lah, sempat tak share masa mula-mula join Skoilert kan pergi event DFO ke. Masa tu jumpa Cik Na lah, nak ambil video. Dia cakap baiknya puan ni, masa tu anak Cik Na tu kecil lagi kot, baby gitu. Masa tu tahun 2019 2019. Macam ramahnya, macam baiknya kan baru kenal kan, tak kenal pun kan. Macam okay, best lah. Okay, tu dah ada yang masuk ke stesen yang keempat. So kita teruskan. Kita teruskan. Okay. Soalan seterusnya Cik Na nak soalan ni adalah dalam dunia bisnes sekarang, apa benda yang usahawan kan bagi Cik Na, apakah usahawan kena faham untuk survive? Okay, yang pertama sekali sekarang ni kita berada di dalam dunia online. TikTok kan. Tapi tim Cik ni majoriti mak-mak lah. Kita kategori mak-mak, tak adalah yang TikTokers kan. Kita ambil TikTok tu tapi kita tak buat. Dan kita masih membina pada kekuatan tim dan juga zero cost marketing. Sebenarnya ilmu tu penting. Ilmu untuk TikTok. Kita ada beberapa tim yang masih buat TikTok. Cuma kita tak macam all out lah. Macam tak live sampai 5 jam ke apa, tak ada. Sambil-sambil tu ada, tapi lebih kepada majority. Kalau dalam tim tu dalam 60 orang, cuma dalam 5 orang je yang buat TikTok tu. Tapi ilmu tu kita kena ada. Cuma tim Cik Na ni majority kita orang tak ada kesempatan. Tapi dia sebenarnya dia punya formula dia, kita tetap buat yang kita dah kuat. Kita jangan tinggalkan yang kita dah buat untuk kita buat sesuatu yang baru. Sampaikan kita tinggalkan yang lama, kita semata-mata nak fokus yang baru, sampai dua-dua pun tak jadi apa. So dalam bisnes tu memanglah kita boleh kejar apa yang sekarang tengah trending ni. Tapi kita kena fikir kekuatan kita yang asal. Contoh Cik Na membina tim 10 tahun ni. Tak kena tinggalkan tim semata-mata nak fokus pada TikTok, nak ambil live host kan. Itu bukan jiwa Cik. Ada juga tengok director yang dia tinggalkan tim semua semata-mata. Dia tinggalkan terus. Dia kata fed up lah nak layan dengan tim ni sebab banyak karyawan. Tapi pada Cik Na, kita tak sama. Sebab Cik Na berpegang kepada jaga, dia macam tim di sana tu yang dia bukan tim yang menjual je, tapi dia lebih kepada macam keluarga. Keluarga. Tak apa, Cik Na jaga tim. Yang TikTok tu bagilah pada orang lain yang rasa dia nak buat, biarlah dia buat. Tapi kita tetap ambil ilmu tu. Kadang-kadang Cik Na try buat juga, tapi dia kena bukan tahu jugalah kan Cik Na. Kita tahu. Tu yang TikTok tu join tapi shopping. Itu shopping bukan menjual. Tengok sebab kita nak belak. Kadang-kadang kita nak ambil juga ilmu yang dia orang sampaikan tu. Contoh kalau macam brand-brand perfume lain, kita nak belajar juga cara dia bercakap dengan customer, apa tu, dengan view kan. Dengan viewer tu macam mana. Jadi ayat dia tu kita jual secara zero cost marketing offline tu. So dalam bisnes ni kita kena ikut peredaran masa, tapi kita jangan tinggalkan yang lama. Sebab nanti nak tinggalkan yang tu, nak kerjakan yang baru, apa pun tak dapat. Kan, tengok tu. Tips tu, jangan tinggalkan apa yang kita dah buat tu, kekuatan kita tu. Bukan bermaksud kita tak kita tak peredaran. Kita ambil juga ilmu semasa. Tapi dalam masa yang sama tu teruskan, kalau boleh kan, teruskan apa yang kita dah buat, apa yang kita dah bina, apa kekuatan kita. Tips tu. So selepas ni ramai dah sampai stesen yang sampai ke stesen keempat. Okey, yang berada di lobi boleh scroll ke bawah kan.
Boleh scroll ke bawah. Yang berada di lobi, sekali lagi yang berada di lobi, boleh scroll ke bawah untuk anda nampak voucher dan tiket anda. Kalau anda dah sampai ke stesen keempat, bermaksud anda dah ada 4 tiket untuk anda join Lucky Draw. Ada 4 peluang. Cerah peluang tu. Untuk number tu naik. Okey, so pastikan mungkin ada yang keluar daripada lobi ni. Bila anda masuk, pastikan anda play butang butang play dan pastikan train tu bergerak. Kalau dia tak bergerak nanti lambat anda sampai ke stesen. Okey. So rata-ratanya kebanyakan dah sampai ke stesen keempat. Kita akan ini adalah soalan yang terakhir sekali. Mungkin kita nak panjangkan lagi. Nak habis dah. Nak habis dah. Sekejap je. Tak payah masa lama pun. Tengok tu. Tu Puan Rohani pun dah sampai. Tu Kalimat tu pun dah sampai. Tu stesen 2. Okey. So ini lepas soalan ni nanti kita akan buat sesi lucky draw. Okey. Kejap saya macam nak bersin. Okey, tak jadi. Okey, Cik Nah. Soalan last sekali. Apa nasihat paling ikhlas dari hati Cik Nah kepada tim Cik Nah yang sedang menonton? Nasihat dari hati seorang leader, macam itulah. Dia apapun kesakitan, apapun cabaran, apapun halangan yang sedang kita lalui sekarang ni, jangan jadikan dia sebagai satu alasan untuk kita berhenti ataupun untuk kita berputus asa. Kadang-kadang nak sedih lah pula. Kadang-kadang cabaran yang kita sedang hadap sekarang ni lah, kita tahu kan masing-masing dalam masa bertahan kan. Mana-mana bisnes pun sama. Bila kita berhenti, itu menunjukkan yang kita ni dah berputus asa. Kita jangan berputus asa. Sebab kejayaan tu dia bukan datang sama. Dia macam Cik Nah cakap yang ni lambat. Dia macam setiap orang tu ada proses dia. Jadinya trust the process, keep doing. Yang sepatutnya terus buat walaupun hanya sekecil-kecil usaha. Update dekat story ke ataupun share dekat kawan-kawan, jiran-jiran, grup taman, apapun. Usaha tu berhasil. Dia akan mendatangkan hasil sebab hasil tu nanti dia bukan untuk nikmat kita je tapi nikmat untuk diri kita, keluarga kita, orang kesayangan kita, anak-anak kita, ahli keluarga kita dan mungkin memberi manfaat kepada orang sekeliling kita seterusnya. Jadi jangan berhenti walaupun sakit, walaupun ada rasa sedikit kesakitan yang pernah Cik Nah tak sengaja ke kan. Datang balik, kita buat sama-sama sebab kita pernah berjaya lebih daripada apa yang kita pernah capai sekarang ni. Kita ingat balik yang manis. Senang cakap kan, kalau nak kata pahit tu banyak kepahitan. Tapi Cik Nah lebih suka tengok kepada yang manis. Sebab yang manis ni buat kita senyum. Sakit tu ada tapi Cik Nah lebih suka ambil kepada sesuatu yang manis sebab yang itulah yang membuatkan kita kuat untuk terus bersama sampai ke hari ini. Itu je lah pesanan tu. Tim buatlah. Kita buat sebab benda tu bermanfaat untuk semua. Kita pernah merasai kemanisan tu. Kita sama-samalah bangunkan balik. Sebab kekuatan di Zandra, siapa-siapa pun tahu adalah jemaah. Barokah tu ada pada jemaah. Walaupun itu nasihat ataupun kata-kata daripada seorang leader kepada downline, tapi saya sendiri kita pun rasa benda tu. Rasa benda tu. Kalau yang Cik Nah cakap tu mungkin lebih kepada perspektif bisnes kan. Jangan putus asa. Kita sendiri pun orang biasa. Sebenarnya putus asa itu bukan jalan yang terakhir. Ada sebenarnya banyak jalan yang Allah tu akan berikan kepada kita. Sentiasa berusaha yang itu paling penting lah. Okey. So, Cik Nah, rata-ratanya mungkin dah sampai ke stesen yang keempat. Ada yang tertinggal lagi baru stesen 2. Ada stesen yang kedua. Tapi tak apa, walaupun ada di stesen kedua, ada 2 tiket, mana tahu. Mana tahu nama dia naik. Tapi kita akan buat yang secara adil lah. Okay. So kita dah sesi soal jawab kita dah berakhir. Kita nak tengok. So sekarang turn Cik Nah pula untuk tanya kita. Tak ada.
Jangan banyak soalan ni kan. Kena tambah lagi sejam nanti. Okay. So kita akan masuk ke sesi lucky draw. Kita pun tak nak ambil masa yang lama. Okay, so kita akan masuk ke sesi lucky draw. Lepas tu macam mana, sebab kan nanti kan train yang lain mungkin tak sampai lagi stesen tu kan. Train masih berjalan. So nanti lepas kita habis lepas ni saya akan tunjukkan video macam mana nak proses lucky draw tu berlaku. Nanti nanti selepas tu kita akan kita akan stopkan train ni ataupun kita akan freezekan train dalam masa 5 minit. Selepas habis video macam mana proses lucky draw nanti. So mungkin kita boleh tengok video tu sekarang. So anda jangan keluar lagi tau, jangan ke mana-mana. Jom kita tengok macam mana proses lucky draw tu akan berlaku. Hai, saya Intan. Dalam video ini, saya akan tunjukkan bagaimana lucky draw kami berfungsi. Lucky draw ini dijalankan dengan menggunakan dadu dan juga dice tower. Dice tower yang kami gunakan adalah daripada jenama Game Genie. Cantik kan? Video unboxing dan cara pemasangannya juga kami telah buat dalam satu video dan anda boleh tonton di YouTube channel kami. Untuk dadu pula, kami menggunakan dadu daripada jenama Chestek yang mempunyai 10cc polyhedron atau lebih dikenali dalam kalangan board gamer sebagai D10. Kenapa ianya dipanggil D10? Kerana ia mempunyai 10cc dengan angka daripada 0 sehingga 9. Untuk pemilihan dadu, kami juga telah menjalankan satu ujian khas dengan menggunakan 2 dadu yang berbeza. Ujian ini dijalankan selama 1 jam dengan jumlah lontaran sebanyak 320 kali tau. Memang penat. Tujuannya adalah untuk memastikan pemilihan dadu yang benar-benar adil. Video penuh selama 1 jam ini juga anda boleh tonton di YouTube channel kami. Daripada hasil ujian itu, kami mendapati bahawa dadu biru adalah yang paling adil. Jadi, dadu biru inilah yang akan kami gunakan dalam sesi lucky draw kami hari ini. Jadi, bagaimana lucky draw berfungsi? Cara pelaksanaannya adalah seperti berikut. Daripada kami mencabut satu nombor seperti lucky draw yang biasa, kami akan membuat lontaran dadu sebanyak 3 kali dengan nilai tempat, sah, puluh dan ratus. Okey, sekarang jom saya tunjukkan satu contoh. Seperti yang anda boleh tengok di skrin sebelah saya, kita ada jumlah tiket sebanyak 130. Sekarang saya akan lontarkan dadu untuk dapatkan nombor biru. Okey, dekat sini saya dapat nombor 7. Jadi inilah nombor bakal pemenang yang berpotensi. Seterusnya, saya akan lontarkan dadu untuk dapatkan nombor ungu. Saya dapat nombor 1. Jadi, inilah nombor bakal pemenang yang berpotensi. Dan akhir sekali, saya akan lontarkan dadu untuk dapatkan nombor hijau. Okey, sekarang saya dapat nombor 0. Jadi, inilah orang yang bertuah. Tapi, belum menang lagi tau. Penonton yang bertuah ini akan mendapat panggilan daripada kami. Tapi, sebelum tu, kata kunci akan ditunjukkan di hadapan skrin. Dan anda perlu beri jawapan yang betul. Barulah dikira sebagai pemenang. Tanya! Tapi, sekiranya kami tak dapat nak menghubungi anda, atau jawapan yang diberikan adalah salah, kami akan membuat lontaran semula dadu dan memilih pemenang yang baru. Jadi, pastikan anda peka dan bersedia. Jelas? Kalau ya, jom kita mulakan sesi lucky draw kita pada hari ini. Semoga berjaya! Hai, saya Intan. Dalam video ini, saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk dapatkan reward-reward dalam segmen ini. Paling penting adalah play video dan pastikan train anda sedang bergerak. Jika anda tak nampak train, sila pergi ke squaredeck.com/lobby atau gunakan link yang saya letakkan di ruangan chat di bawah untuk tonton dari situ. Dan jika network anda down, video mungkin akan freeze sebentar. Tapi jangan risau, ia akan kembali semula bila network dah stabil. Dengan train yang sedang bergerak, anda akan terima reward setelah train anda tiba di setiap stesen.
Setiap stesen akan ada reward yang berbeza. Ada stesen yang anda akan dapat voucher, ada stesen yang anda akan dapat free gift dan ada stesen yang anda akan terima tiket. Apabila anda terima voucher dan free gift, pastikan anda klik untuk claim. Tiket pula memberi peluang kepada anda untuk sertai lucky draw. Satu tiket mewakili satu peluang. Bermaksud, semakin banyak tiket yang anda terima, semakin tinggi peluang anda untuk memenangi lucky draw. So, macam mana nak dapat banyak tiket? Senang je. Pastikan train anda tiba di sebanyak mungkin stesen yang ada. Mudah kan? Okey, kalau dah jelas, jom kita kembali ke host. Okey. Dah dengar yang tadi? Tengok macam tengah berlari. Okey. So, dalam masa tadi kita bagi tahu kan, dalam masa 5 minit saya akan tekan ni sekarang. Okey. So dalam masa 5 minit train anda akan freeze tau. Okey, tapi sebelum tu Ira, kita nak cerita. Tadi kan nampak kan ada dadu, lepas tu ada dice tower. Ada dice tower. So malam ni kita takkan cabut menggunakan kertas lah. Macam cabutan biasa. Kita akan guna dadu dan roll dekat dice tower ni. Jom kita test dulu sebanyak 3 kali. Okay, yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Ni belum lagi tau. Ni test je dulu. Ni test je. Okay, so itu nombor berapa tu Ira? Okay, kalau nampak kat sini kan. Okay, ini nombor 9 ke nombor 6? Okay, macam mana kita nak tahu ini nombor 9 ke 6? Okay, nampak tak garisan dekat bawah ni? Ini maksudnya nombor 6. Kan? Okay. Kalau macam ni, okay, saya tunjuk Yang nombor 9. Okay, ini nombor 9. Beza dia. Okay, jom. Kedua. Yang kedua. Nombor berapa? Nombor 9. Alright. Okay. Yang ketiga. Kita tak guna kertas. Kita guna dice tower. 8. So, ada... Okay. Yang menariknya, dadu ni, dia apa tadi? Macam kat dalam video kata apa? D10. Dia ada 10 bucu. Biasa kan kita main 6. Kita main yang 4 segi. 4 segi kan? 4 segi lah, tapi dia ada 6. Dia ada sampai 6. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dapat 6, kena roll sekali lagi. Okey, dadu ni pun kita dah pilih yang terbaik. Kita dah buat test. Sebanyak 300 lebih lah. Ada 2 dadu sebenarnya. Tapi yang warna biru ni yang terbaik. Ni yang paling adil sekali. Paling adil. Nanti kita akan roll number yang paling belakang sekali. Number yang bertulisan biru. Kemudian number tengah iaitu number yang berwarna ungu ataupun purple. Tapi yang last kali tu kosong tu kita tak roll lah sebab kita ada total dalam berapa? 50 setakat ni lah. 50 berapa tadi? 50. Setakat ni kita ada berapa? 50? 62. Kita ada 62. Dengan lampu. Terlindung. Okey, so kita ada lagi 2 minit 35 saat lagi sebelum mungkin kita akan punya ada train. yang tengok okey dah sampai. Alhamdulillah sampai. Kita berikan masa. Kita berikan masa ni sebab kita nak ramai-ramai sampai ke stesen. Lagi banyak dia dah sampai ke stesen tu lagi banyak tiket dia akan dapat. Dan lagi tinggi peluang untuk dapat lucky draw. Tapi stesen tu tak boleh kereta api tu tak boleh bawa laju sendiri. tak. Dia tak boleh. Dia tak boleh fast forward. So dia macam walaupun dapat 2 tiket ke, 1 tiket ke, 4 tiket ke, semua berpeluang hari ni, malam ni. Satu lagi kena ready dengan telefon. Sebab kita akan ada kita akan ada keyword juga. Walaupun nombor naik, kita call. Kalau you all bagi keyword salah, tak dapat. Kita akan buat balik, roll sekali lagi. Cari lagi berapa? Okey, lagi 1 minit lagi. Okey, 1 minit. Kita akan cari 3 pemenang kan? 3 lucky draw. 3 pemenang iaitu untuk voucher bernilai RM20 sebanyak 2 pemenang dan voucher bernilai RM50 untuk 1 pemenang. Okey, kita tengok lagi 1 minit. Ada tak lagi yang akan sampai? Kan dengar bunyi. Sampai tak?
63 orang total kami. Tiket 63. Tiket. Maafkan saya. Ini beta, inilah masalah. Inilah Beta. kesilapan teknikal. Sebenarnya kalau tengok kat situ yang untuk tiket tu, tiket tu Cik Na yang berikan nama dia, activator dan juga champion. Activator ada banyak lagi. Maknanya ramai lagi yang tak hadir, tapi tak apa. Nanti kita akan bawa ke sesi live yang seterusnya bersama Cik Na. Okey. Okey, lagi 30 saat. Okey, nanti dah 10.09 tu kita akan count lah. Bagi meriah sikit. Tapi tak ada yang tiup-tiup. Okey, tu nanti kita. Kena ada lah. Okey, itu take note. Itu untuk fasa seterusnya. Tak masuk kamera. Frame. Okey. Okey, 1 dah. Lambat. Dah. Okey, dah countdown. Okey. So, train semua. So sekarang ni train semua dah stop. Lupa nak countdown. Okay, cakap banyak. Itulah cakap banyak. Okay, dekat screen sekarang nampak cucu freeze. Train anda dah berhenti. Dah stop. So kita akan mulakan sesi lucky draw untuk yang pertama, Ira. Okay. So tapi kita akan roll nilai digit yang belakang dulu, iaitu yang sah. Yang berwarna biru. Diikuti dengan berwarna purple. Okey. Okey, dah boleh mula? Cik Na. Cik Na buat kiraan. 1, 2, 3 Cik Na. Lepas tu kita orang akan cabut tu. Cakap Cik Na. 1, 2, 3. Okey, lari. 1. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok nombor apa yang keluar. 1. Okey. 1. Kita tengok Sumaya. Okey, saya flip ni dulu Sumaya. Shazin. Okey, siapa yang hujung dia ada 1? Nurul. Anda Nurul. akan Nurul ada 2, 1 belakang. Okey, so yang ini kita akan roll daripada nombor 0 sampai 6. Sebab kita ada 63 tiket. Kalau untuk voucher bernilai RM20. Kalau kita dapat selain nombor tu, maksudnya kita dapat nombor 7, 8, 9, kita akan reroll balik. Sampai kita dapat nombor antara 0 sampai 6. Okey, jom. Okey. 4. Oh, itu kerja. 4. So, kita Shidazin. Shidazin. Kejap. Lambat. Kejap. Sabar. Okey. Live tak sekarang? Okey, jom kita call. Okey. Sebelum kita call, kita akan tunjuk keyword. Okey, ambil. Kita tak nak sebut tau. Keyword kita ni. Okey, sekejap. Kami call tau. Shidazin. Tolong angkat telefon. Okey, kita call tau. Apa dia punya keyword dia? Ni, Cik nak nampak tak Ira pegang ni? Apa tu? Kereta biru ke? Jangan. Ni. Kejap. Kejap kita sedang mencuba untuk call. Shidazin ada tak? Tekan. Dia kena angkat terus sebut keyword. Oh, dia engage ya. Loh. Okay, sekali lagi. Tadi dia dah angkat. Okay. Sekejap ni dah kali kedua kita try call. Tak dapat lagi, nanti kita akan roll yang terusnya, yang lain lah. So anda yang masih menonton ni masih berpeluang. Oh, dia masih engage. Tak tahu sama ada engage ataupun nombor telefon yang dia letak tu. Cik Na rasa dia tadi angkat call yang tadi tu. Mana? Ke dia call balik nombor telefon korang. Sama-sama call. So
Kita kena riro balik. Secara peluang adilnya. untuk orang lain. Sampai kita berikan peluang kepada orang lain. Tapi mungkin Shida Zain ada lagi tiket yang lain kan. So ada berpeluang lagi. Okey, tak apa. Jom kita. Ada nampak nama dia dulu ya. Okay, kita reset dulu. Bantu. Okey, 1, 2, 3. Berapa tu? Dapat 2 nombor terus. 4 kan? Kan nak? Okey. Sekali lagi. Disqualified. Okey, sekali lagi. 3. Okey, jom kita tengok 3. Siapakah? Shida. Lagi Nurhani. Hijab. Ya, Lydia. Okey, jom. Okey, nombor yang kedua. Kita akan ambil daripada 0 sampai 6 6 sahaja nombor. Kalau lain pada tu kita hero balik 5. 5. 053. 053. Nombor Zuraida. Puan Zuraida. Okey. Kita akan call Puan Zuraida. So harapnya Puan Zuraida ada di talian. Okey, kita ini adalah keyword. Apa keyword tak nampak? Oh, nampak. Okey. Sekejap, ya aku yang nervous lah. Kita dapat. Okey. Kena terus sebut kan? Kita nak berkenalan. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh cakap dengan Puan Zuraida? Ya, saya. Saya Naznin dengan Saya Ira. Okey. Puan Zuraida, terima kasih sebab menonton kami bersama dengan Cik Nah hari ni. Tapi kita nak bagi ini kita nak bagi tu sebelum kita bagi voucher untuk Puan Zuraida, saya ada satu soalan. Okey, soalan dia sebelum kita bagi sebelum nak dapatkan keyword tu kan. Okey, nak tahu bila Puan Zuraida join di Zandra? Saya join di Zandra lah, saya lupa lah. Tapi dah lama sebab Cik Na tu sepupu saya. Ya, so dah memang lama lah. Wah, tahniah. Okey, so kita teruslah. Kita nak tanya, apa keyword yang kita tunjuk dekat skrin sekarang ni? Ini kereta biru ke yang lagi satu tu? Betul. Bukan. Yang kita, tahniah. So betul keyword dia. So tadi kita akan berikan voucher bernilai RM20 dekat lobi. Nanti Claim voucher tersebut. nanti boleh claim voucher tu. Terus claim tau. claim, Puan. Okey. Tahniah Puan. Terima kasih Puan. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, dapat dah. Jom kita cari So, yang kedua pula. Kejap. Oh, okey. Kita kena reset. Okey, ini untuk voucher RM20. Tengok tu. Puan Zuraida dah claim dah voucher dia. Laju dia claim. Laju. Okey. Dia dapat dua kan? Okey. So, jom kita roll. Sekali ya. Roll sekali lagi. Kita buat sekali lagi ya. Okey, alright. Okay. Kosong. Kalau yang nampak kan Shida, Cik Juma. So, Cik Juma ada 2. 050 dan 060. Kita tengok. Okay, so kita akan roll yang kedua. Noli. Sampai Kak Nona, Alhana. Oh, Alhanona ada 2. 4. Maksudnya 040. 04 naik atas jap. 040. Shida, kita tak nampak lagi kat Cik Juma. Shida. Adakah orang yang sama? Kan? Shida. Bukan. Tadi Shida Zain. Ni Shida. Ni Shida dah lain. Okey. Keyword. Keyword. Okey. 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 Comel dia punya keyword. Okey. Shida. Okey. Apa tak? Comel. Hello. Waalaikumsalam. Boleh saya bercakap dengan Puan Shida? Boleh? Saya Naznin daripada Kerusi Berapi. Tadi ada tengok tak kita orang dengan Cik Na? Ada.
Tengah tengok pun. Tengah tengok. Okay. So, kita nak bagi voucher RM20. Apa keyword yang tertera sekarang ni kat skrin? Masa kereta api hijau. Betul. Ya, tanya. Okay. So, kita nak tanya juga soalan sebelum kita ni. Tanya sedikit lah soalan ni. Okay, nak tahu nanti voucher RM20 ni Puan Syida nak beli apa? Kat kedai Cik Na tau. Dia kena beli kat shop Cik Na. Boleh di stok lah. Boleh di stok. Yeay. Okay, nanti kita akan berikan voucher tu dekat lobby terus claim tau. Okey, boleh. Okey, terima kasih. Tanya. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Seronok pula macam main game. Seronok. Okey. Okey. So sekarang ni sekejap, kita reset dulu. Tak nampak. Ada skill lah. Ni Itulah. Okey, kita akan reset. Okey, ni kita nak berikan voucher RM50. Ni kita nak tengok siapa yang bertuah. Dah boleh? Okey, jom kita bagi Cik Na kira. 1, 2, 3. Okey. Apa tu? 6. Menggeletar 6. Rohani, Salizahan. Rohani ada Rohani. 2, nombor 6 belakang. Salizahan. Okey. Maliza. So kita akan row 0 sampai 5. Sebab tadi tiket keseluruhan adalah 63. So kita akan row nombor 0 sampai 6. Maliza. Kita akan betul. kita akan kira sampai 0 sampai 5. 5 saja. Kalau kita dapat nombor selain daripada tu, kita akan akan reroll balik. Kikin pun nombor 6. Okey. Jom. Kikin Rohani. Yamina. Kita tengok apakah nombor yang kedua. Nombor 1. 1. Rohani. Rohani tanya. Jom kita call. Kita tunjuk ni keyword. Jom kita call dulu ni video. Ni apa? Voucher. Menatang apa tu? Apa Voucher tu? RM50. Apa sih? Cik Na tak dapat. Apa tak Cik Na? Apa tu? Macam strawberry, macam tomato. Dia boleh makan. Kadang-kadang dia boleh kata sayur, kadang-kadang dia buah. Kalau buah kita makan. Hello, Assalamualaikum. Boleh. Boleh saya bercakap dengan Puan Rohani? Saya sedang bercakap. Saya Naznin. Ya. Okey, so tadi dah tengok kan daripada awal sampai akhir. So nombor Puan Rohani kita dah tarik kita dah cabut tadi. So kita nak tahu apa keyword yang tertera dekat skrin. Okay. Kalau tak silap saya macam tomato merah. Betul. Tahniah Puan. Okey, Puan berjaya dapat voucher RM50. Okey. So nanti kita akan berikan Puan dah bagus dah. Cepat Puan. Okey, tapi sebelum kita letak telefon ni nak tanya. Okey. Nak tanya soalan. Nanti voucher RM50 ni nak beli produk apa dekat shop Dex Hana tu? Saya nak beli perfume yang saya pakai dekat kedai Cik Na. Dah ada target dah. Dia apa? Okey, ada satu lagi soalan sebab dapat ni voucher besar kan. Okey. Di dalam banyak-banyak produk di Zandra, apa yang Puan paling suka? Hello? Nombor yang undial. Hello? Okey, Puan Rohani nak terus buat pembelian. Puan hilang lah. Dia hilang. Hello Puan. Okey, dia dah beli. Okey, tak apa. So kita dah nampak. Tahniah Puan Rohani. Semua dah claim. Kalau kita tengok voucher champion kosong baki. Dah tak ada dah. So kita nak ucapkan terima kasih buat yang menonton. Sebelum tu voucher ni ada apa? Ada tempoh ni. Dia ada tempoh. Selama 7 hari. So, anda perlu buat pembelian dalam tempoh 7 hari untuk dapatkan untuk
untuk beli dengan voucher tu. Dan pembelian hanya sah di shop Cik Na sahaja, iaitu dex.com. Okay. Nanti ada kemungkinan masa buat pembelian kan, yang ada voucher. Tadi pun ada juga yang dapat voucher RM5. Mungkin akan ada apa-apa area yang berlaku. So jangan risau. Anda boleh terus tag Cik Na, nanti kita akan bantu untuk selesaikan isu tu lah. Sebab selain nak bagi tahulah, selain daripada kita buat kursi berapi, sebenarnya fungsi voucher ni juga adalah satu baru dekat term Squalid. Okay. So sekarang ni kita di akhir rancangan. Jadi kita nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Cik Na sebab sudi jadi guest kita yang pertama hari ni malam ni. Terima kasih Cik Na dan juga tim. Sebenarnya semua tim yang support Cik Na, support kami sehingga ke akhir rancangan. Banyak tips yang Cik Na share tadi kan. Kita ada. Okay, so di akhir video ni nanti akan ada borang penambahbaikan. Okay, so kalau kita perlukan anda punya buah fikiran supaya kami boleh tingkatkan lagi sesi live ni nanti akan datang. So, apa lagi di sesi live kursi berapi yang seterusnya, duduk sekejap, buktikan hebat. Kami off air dulu. Bye. Bye. Terima kasih semua. Bye. Dekira, bye. Terima kasih semua tim. Cik Na. Terima kasih Cik Na. Bye.